Pernahkah anda rasa tersekat? Anda telah melakukan segalanya dengan betul. Anda telah berusaha, berdoa, memvisualisasikan, tetapi impian anda, matlamat anda masih terasa jauh di ufuk. Pintu yang anda harapkan terbuka masih tertutup rapat. Tempoh penantian ini boleh terasa seperti satu penyeksaan, satu hukuman. Ia membisikkan keraguan di telinga anda. Mungkin saya tidak cukup bagus. Mungkin ini bukan untuk saya. Hari ini kita akan membongkar pembohongan ini menggunakan lensa sains kuantum dan kebijaksanaan purba. Kita akan memprogram semula pemahaman anda tentang apa itu penantian. Kerana jeda yang anda alami bukanlah satu tanda kegagalan. Ia adalah fasa penentukuran yang paling penting dalam perjalanan anda. Ia adalah proses aktif, cerdas dan perlu di mana alam semesta sedang menaik taraf anda dari dalam untuk realiti yang anda minta. Fasa penantian ini bukanlah satu kekosongan. Ia adalah satu makmal dalaman. Anggaplah diri anda sebagai sebuah superkomputer. Setiap keinginan besar yang anda miliki, sama ada kejaya impian, perhubungan yang mendalam atau kebebasan kewangan, adalah seperti perisian canggih yang baru. Anda tidak boleh begitu sahaja memasang perisian canggih pada sistem operasi yang lapuk. Komputer itu akan ranap. Begitu juga dengan anda. Penantian adalah proses di mana sistem operasi dalaman anda, iaitu minda separa sedar, sistem saraf dan medan tenaga anda, sedang ditulis semula. Ia adalah penentukuran semula yang senyap dan tidak kelihatan. Contohnya, penolakan daripada pekerjaan yang anda anggap sebagai impian mungkin bukan satu kegagalan. Ia mungkin satu perlindungan ilahi. Alam semesta sedang menghalang anda kerana versi diri anda pada masa itu mungkin belum bersedia untuk menangani tekanan politik atau tanggungjawab di peringkat tersebut. Jeda itu memberi anda masa untuk membina daya tahan emosi, kebijaksanaan dan keyakinan diri yang diperlukan, supaya apabila peluang yang lebih baik dan lebih sejajar tiba, anda bukan sahaja bersedia untuk menerimanya, tetapi juga untuk berkembang di dalamnya. Proses ini adalah kerja asas yang membina penguasaan diri, satu aset yang jauh lebih berharga daripada mana-mana pencapaian luaran. Salah satu gangguan terbesar kepada proses penentukuran dalaman ini ialah perbandingan. Apabila anda melihat garis masa orang lain dan merasa ketinggalan, anda sedang memasukkan hingar ke dalam sistem anda. Dari perspektif fizik kuantum, setiap daripada kita beroperasi pada frekuensi tenaga yang unik. Frekuensi ini adalah gabungan pemikiran, kepercayaan dan emosi anda. Apabila anda berada dalam keadaan percaya, tujuan dan inspirasi, anda menyiarkan isyarat yang jelas kepada medan kuantum. Tetapi apabila anda mula membandingkan diri, anda mengganggu frekuensi anda sendiri. Anda beralih dari ekspresi tulen kepada pencarian pengesahan. Tenaga anda yang sepatutnya digunakan untuk mencipta kini dibazirkan untuk bersaing. Ini adalah input yang rosak. Dalam teori sistem, input yang rosak akan menyebabkan kesesakan pemprosesan dan menghasilkan output yang tidak sejajar. Anda mula membuat keputusan kerana takut ketinggalan, bukan kerana ia selaras dengan jiwa anda. Anda mula meniru jalan orang lain, mengabaikan jalan unik anda sendiri. Ini mencipta kekusutan tenaga, melambatkan proses anda dan membawa kepada kekecewaan. Alam semesta tidak dapat menyampaikan realiti unik anda jika anda sentiasa cuba menala kepada frekuensi orang lain. Maka, apakah kunci untuk melalui fasa penantian ini dengan jayanya? Jawapannya terletak pada satu perkataan, penyelarasan. Alam semesta adalah satu sistem yang sangat cekap. Ia tidak bertindak balas kepada usaha keras yang dipaksa, permintaan yang terdesak atau kemarahan. Ia bertindak balas kepada isyarat yang jelas dan koheren. Apabila anda berhenti memaksa hasil dan sebaliknya memberi tumpuan untuk memupuk keadaan dalaman yang aman dan percaya, anda mencapai penyelarasan.
Ini adalah prinsip asas kesan pemerhati dalam fizik kuantum, medan kemungkinan yang tidak terhingga wujud di sekeliling anda. Perhatian dan tenaga anda yang fokus adalah apa yang menyebabkan satu kemungkinan daripada gelombang itu runtuh menjadi realiti fizikal. Selagi tenaga anda berpecah antara kepercayaan dan keraguan, harapan dan ketakutan, anda menghantar isyarat yang bercampur aduk. Tetapi apabila anda secara sedar memilih untuk memegang frekuensi kepercayaan, walaupun tanpa bukti luaran, anda menjadi magnet kuantum. Isyarat anda menjadi begitu jelas dan stabil sehingga realiti luaran tidak mempunyai pilihan selain mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan keadaan dalaman anda. Ini bukan angan-angan, ini adalah fizik. Sekarang mari kita bawa konsep ini ke tahap yang lebih mendalam, melampaui sekadar pemikiran positif. Kita akan menyentuh bidang neuroscience dan epigenetik. Minda separa sedar anda mengawal 95% daripada tingkah laku, tabiat dan realiti anda. Ia adalah sistem operasi anda. Minda ini tidak belajar melalui logik, ia belajar melalui pengulangan dan emosi. Fasa penantian adalah peluang keemasan untuk memprogram semula minda separa sedar ini. Apabila anda secara konsisten memilih untuk merasakan emosi yang sepadan dengan realiti masa depan anda, seperti kesyukuran, kegembiraan dan kelegaan, anda sedang membina laluan saraf yang baru. Anda sedang mengajar badan anda secara emosi bagaimana rasanya hidup dalam realiti itu. Inilah di mana epigenetik masuk. Kajian menunjukkan bahawa emosi kita boleh memberi isyarat kepada gen kita untuk hidup atau mati. Dengan mempraktikkan keadaan perasaan yang tinggi secara konsisten, anda secara literal mengubah ekspresi genetik anda. Anda sedang menjadi orang yang berbeza pada tahap selular. Anda sedang membina badan dan minda yang merupakan padanan bertenaga untuk masa depan yang anda inginkan. Inilah sebabnya mengapa penantian itu penting. Ia adalah tempoh pengeraman yang diperlukan untuk perubahan biologi dan neurologi ini berlaku. Anda tidak sedang menunggu, anda sedang menjadi. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan kebijaksanaan ini dalam kehidupan seharian anda? Bagaimana anda boleh bekerjasama secara sedar dengan proses penentukuran ini? Kuncinya adalah dengan mengalihkan fokus anda dari apa yang tidak berlaku di luar kepada apa yang sedang anda pupuk di dalam. Daripada memeriksa email anda setiap 5 minit atau mencari tanda-tanda luaran, laburkan tenaga itu untuk memantapkan frekuensi dalaman anda. Mulakan setiap hari dengan amalan yang mudah tetapi sangat berkuasa. Sebelum anda melihat telefon anda, sebelum dunia luar membanjiri kesedaran anda, luangkan 5 hingga 10 minit untuk berhubung dengan realiti yang anda cipta. Jangan hanya memikirkannya. Rasakannya dalam setiap sel badan anda. Rasakan kesyukuran yang mendalam seolah-olah ia telah pun berlaku. Rasakan kelegaan. Rasakan kegembiraan. Dengan melakukan ini, anda menetapkan nada bertenaga untuk hari anda. Anda sedang memberitahu medan kuantum, inilah saya. Inilah frekuensi saya. Setiap kali anda merasa tidak sabar atau ragu-ragu sepanjang hari, kembalilah kepada perasaan ini. Ia adalah sauh anda. Ini bukan tentang menafikan realiti semasa anda, tetapi tentang menjadi lebih committed kepada realiti masa depan anda. Sudah tentu akan ada hari-hari di mana keraguan datang mengetuk pintu. Akan ada saat-saat di mana realiti 3D kelihatan begitu nyata dan impian anda terasa begitu jauh. Apa yang anda lakukan pada masa itu? Pertama, fahami bahawa keraguan adalah sebahagian daripada proses. Ia adalah program lama yang cuba untuk terus hidup. Jangan melawannya kerana apa yang anda lawan akan berterusan. Sebaliknya, perhatikan ia. Akui kehadirannya tanpa memberinya kuasa. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda berdasarkan pengalaman masa lalu dan kemudian dengan lembut tetapi tegas, pilih semula frekuensi kepercayaan anda. Ingat,
Anda adalah pemerhati sedar di sebalik pemikiran Anda. Anda tidak perlu mengenal pasti diri dengan setiap pemikiran yang melintas. Fasa penantian ini membina otot rohani ini. Ia mengajar Anda cara untuk memegang visi Anda dengan teguh di tengah-tengah ketidakpastian. Ia mengajar Anda bahawa iman bukanlah ketiadaan keraguan, tetapi keupayaan untuk terus maju walaupun terdapat keraguan. Setiap kali Anda memilih kepercayaan berbanding ketakutan, Anda mengukuhkan laluan saraf yang baru. Mereka sedang mengundi untuk masa depan Anda. Ini adalah kerja sebenar. Ini adalah penguasaan. Jadi lain kali Anda mendapati diri Anda dalam musim penantian, saya menjemput Anda untuk mengubah perspektif Anda sepenuhnya. Anda tidak tersekat. Anda tidak ditinggalkan. Anda tidak dihukum. Anda berada dalam salah satu fasa yang paling produktif dan suci dalam evolusi Anda. Anda berada di dalam kepompong kuantum, di mana tekanan dan kegelapan sedang mengubah Anda menjadi versi diri Anda yang mampu menampung dan mengekalkan cahaya impian terbesar Anda. Berhenti menolak, berhenti berjuang. Sebaliknya, serah diri kepada proses itu. Percayalah pada masa ilahi yang bukan sewenang-wenangnya tetapi merupakan hasil jujukan yang sempurna. Bekerjasamalah dengan alam semesta dengan memegang frekuensi kepercayaan dan kesyukuran. Alihkan fokus Anda daripada garis masa kepada penyelarasan. Tugas Anda bukanlah untuk memikirkan bagaimana atau bila. Tugas Anda adalah untuk menjaga keadaan dalaman Anda. Apabila versi diri Anda yang diperlukan telah terbentuk sepenuhnya, apabila sistem operasi Anda telah dinaik taraf sepenuhnya, realiti luaran akan berubah dengan sendirinya, bukan kerana Anda memaksanya, tetapi kerana ia adalah undang-undang semula jadi alam semesta. Realiti Anda mesti sepadan dengan siapa Anda telah menjadi. Percayalah pada proses penantian Anda. Ia adalah jalan Anda menuju kehebatan